Okey, ada komen daripada YouTube ni. Dia tanya beza perjalanan masa antara Z650 aku dengan Y16 ni lah, dengan Kak Pecai lah. Okey, kalau dari segi masa, aku pergi kerja dalam 25 minit lah lebih kurang. Okey, dalam 30 km lebih kurang. Sebenarnya masa tak jauh sangat beza. Sebab apa? Sebab memang jam. Aku masuk Highway Plus memang agak jam lah. So dia jam ni, kau pakailah motor macam mana sekalipun, sebenarnya lagi besar motor, lagi lambat lah kau. Tengok pada keberanian kau, tengok pada skill korang lah. Macam Kak Pecai ni dia boleh selok-belok, dia boleh elak-elak kan. Lebih senang lah Kak Pecai. Cuma bila time tak ada kereta, maksudnya hari Sabtu ke, hari Ahad ke aku kerja kan, timing tu memang cepat lah sebab memang tak jam. Sebab aku memang banyak highway. So Z650 tu mungkin 10 minit dah boleh sampai dah motor. Betul. Kalau jam, dia tengok pada keadaan korang. Kalau korang tu memang perjalanan korang tu memang jam tu sangat teruk, Kak Pecai memang sangat mudah. Ataupun 250 kecil je macam Kak Pecai, lebih kurang 250 ni. Tapi kalau memang korang tu memang highway banyak, memang sisi besar lagi best lah. Okay. Perjalanan masa tengok kepada keadaan. Sebab perjalanan aku tak jauh sangat, dalam 30 km je. Pergi, lepas tu balik dalam 60 km lah pergi balik kan. Okay. So tengok pada keadaan.